Hello? Ibu, Zakwan. Zakwan kemalangan, Bu. Telefon Zakwan rosak. Kenapa? Kamu accident? Ibu, tolong transfer 5,000 sekarang. Zakwan perlukan duit untuk rawatan. Kamu kat mana sekarang ni? Ibu jangan tanya dulu, Bu. Bu, cepat Bu, transfer duit dekat akaun ni. Okey. Okey. Alright. Ibu transfer sekarang. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Itulah taktik penipuan baharu yang semakin membimbangkan apabila teknologi kecerdasan buatan atau AI mula dieksploitasi oleh sindiket penipuan untuk memperdaya mangsa. Perkembangan AI sememangnya membuka pelbagai peluang kepada masyarakat. Namun, dalam masa yang sama, teknologi ini turut dimanipulasi oleh penjenayah cyber untuk menghasilkan sindiket penipuan yang sukar dikenal pasti. Antara taktik yang dikesan ialah penggunaan teknologi deepfake untuk meniru suara individu yang dikenali. Dengan hanya beberapa saat rakaman suara, AI sudah mampu menghasilkan suara yang hampir menyerupai pemilik asal, sehingga mangsa tidak dapat membezakan sama ada panggilan tersebut benar atau palsu. Malah, terdapat juga kes yang menggunakan AI untuk menghasilkan video palsu personaliti terkenal seperti ahli politik bagi memperdaya orang ramai. Apabila suara dan wajah begitu meyakinkan, mangsa lebih mudah terpedaya dan membuat keputusan tanpa melakukan pengesahan terlebih dahulu. Situasi ini membuktikan bahawa taktik penipuan kini semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Justru, kita tidak boleh lagi bergantung kepada suara atau wajah untuk menentukan kesahihan sesuatu maklumat. Sekiranya anda menerima panggilan, mesej atau video yang mencurigakan, jangan panik dan jangan terburu-buru untuk membuat sebarang tindakan. Ambil sedikit masa untuk membuat pengesahan melalui nombor telefon yang biasa digunakan atau saluran komunikasi yang dipercayai. Hari ini, AI sudah mampu meniru suara dan wajah. Pada masa hadapan, teknologi yang lebih canggih dijangka membuka ruang kepada taktik penipuan yang lebih licik, lebih meyakinkan dan lebih sukar dikesan. Oleh itu, tingkatkan kewaspadaan, semak sebelum percaya dan berfikir sebelum bertindak. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Hello? Zakwan, kamu tak apa-apa ke? Tak ada apa-apa. Kenapa, Bu? Tadi ibu dah transfer tadi 5,000. 5,000? Zakwan tengah makan ni.